Sembara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, dah lama kita tak jumpa sebab dah lama tak buat video. So, kali ni aku rakam momen kita orang ride dengan camping di Gopeng. Okey, kebetulan pada minggu ni geng Peladang Negeri Sembilan ada buat ride ke Gopeng tu. Jadi kita orang join sekali lah untuk meriahkan suasana. Kami yang tim motor ni lalu jalan dalam lah. Kita orang lalu Sungai Tenggih, Fedah Suato, lepas tu ke Slim River. Lalu jalan dalam ni memang syok lah, layan suasana dengan pemandangan, kereta pun tak sesak. So lagipun banyak tempat kita orang boleh singgah. Okey, pit stop pertama kita orang singgah untuk sarapan. Okey, kedai ni buka awal dan dia punya makanan pun ada macam-macam jenis lah. Tengoklah berapa lama tahan. Tapi hidup. Okey, kita orang singgah berehat jam dekat Shell Pekan Temuh. Cuaca hari ni memang panas lah.
Lampu N dengan signal. Apa dia? Lampu N dan signal. Hey, kawan. Wih, tu. Oh, tadi banyak jalan ke mana? Okey, kita sambung trip ke Pekan Kopeng. Kalau ikutkan orang janji untuk berjumpa dengan tim Negeri Sembilan dalam Dalam tu, pukul 12.30 macam tu lah untuk lunch dekat Pekan Kopeng. Tutup. Dalam ni. Dalam. Isi minyak tu siap-siap. Okey. Itu Balik Hana Boise ah. Balik Hana Boise ah. Okey, berkumpul dengan geng Negeri Sembilan, makan-makan sebelum gerak ke campsite. Main ni bakar-bakar. Sampai munikan. Aduh. Geng-geng motat. Kami sampai. Tu, belakang We was sungai. here. Okey, ketibaan semua rider. Jadi kita orang campsite dekat Murni Camp Gopeng. Kita unload dulu barang daripada lori, siap-siap untuk set up kemah. Kita keluar jap banyak beli. Ni semua kita punya. Lagi satu view. Pintu di sini. Jap. Kepak. Okey, kemah pun dah set up, dah kemas-kemas. So, kita orang ready untuk pergi casting kami. Dapat masuk ke tak? Okey, ni Nastrike Sebarau. Jom lah.
Mas, satu mas. Ya, aku pun strike sebarau juga. Bolehlah comel-comel buat goreng je lagi. Pergi dia pergi. Baiklah bang, baiklah. Tumpang. Masih saya. Ada buat basic. Ada. Berhenti dia. Okay, geng-geng lain yang dalam sungai tu tengah menjalin lampam dengan ikan sia. Aku dengan Nas sambung casting lagi lah kat bahagian bawah daripada campsite. Ke dalam. Sungai dia memang cantik lah sini. Spot pun nampak menarik. Okay, Nas try lagi. Ada barang. Dia sikang baby comel. Oh, laju tengah tu. So petang ni aku seko strike, Nas dapat 2 ekor strike. Jadilah janji tak kumpau. Okey, Muzani, Eddie, Wan dengan Bos Azmi diorang pergi meranduk dekat kawasan atas lah. Yang ni diorang gerak naik motor. So kita orang meranduk dekat campsite je tadi. Kita dah ada 7 kilo kot meranduk. Gila lah. Ada rezeki Wan strike sebarau. Jalan jala di sini. Jala bawah tak ada. Bawah tak ada. Pump besar lah. Tu lah. Empam sungai. Okey, ni rezeki menjala dengan casting tadi lah. Boleh lah buat lauk untuk rasa-rasa untuk tim malam ni. Ni, dah ni. Untuk awal lah. Ni. Nah, ada sebaru. Habis siang ikan hujan lebat kau-kaunya. Wujud aku dengan Nas ada dekat campsite. So sempatlah kita orang letak kemah dekat bawah fly. So selamatkan barang-barang pada basah. Kena layan suasana hujan di senja hari. Okey, ni tim tengah ready masak nasi untuk makan malam. So sambil tu ada cukodok, bawang, hujan-hujan cicah dengan sardin. Memang mantap lah. Makan lantahan tak tahu. Tahu kau lebih banyak cocok kau masuk hutan. Ha? Kurang ya. Ikan ambil.
Rasa Ini biskut lutut lu. Good. Sedikit tarik. Oh, dekat dengan hutan. Panas sangat. Hujan sejuk-sejuk kena pula biskut lutut dengan Nescafe panas. Memang mantap lah. Hujan-hujan pula kan. Okey, suasana pagi di hari kedua. Malam tadi hujan lebat, ada kepala air. Plan nak jaring ikan malam tadi pun tak dapat lah sebab air besar sangat. So pagi ni pun air still keruh lagi. Dalam pukul 12 tu kita orang siap-siap untuk check out lah. Okay, susu-susu motor dulu untuk bergambar kenangan. tu hadiah apa? Ada orang dia dapat dapat. Yang ni sebenarnya mungkin kali terakhir Abang Latif ride dengan kita. Abang akan berharga dengan dia. Apa? Mana daripada sana depan. Boleh jalan dia. Rapat. Right, bawa ni. Abang. Mic. Saya pun mungkin mas. Itu kau punya masalah. Kalau last ke apa tak. Kami tak laju.
sekarang ni musim durian dekat Kopeng, memang wajib kena singgah. Ini RM50. Ini RM60. Selonggok RM50. Kita orang benda yang tu makan 5 orang, tak habis pun. Siap bagi dekat jiran sebelah lagi. Anu macam mana? Di alam. Semua ikan apa? Boleh. Oh, patut dia kumpul kan? Apa? Buah tu tumpuk tu kan? Longgok tumpuk lah. Okey, habis makan durian, so kita orang gerak balik lah. Tapi perjalanan balik ni dalam hujan lah sampai ke KL. Nas. Ada sikit je. Ada 400 ml lagi. Boleh, saya pun mana isi minyak saya. Banyak lagi minyak. 1.5 je sini. Station baru isi. Boleh ambil lagi. Dekat Petronas boleh pakai settle senang. Kan? Baki tak ingat kutip. Ha. Okey, jalan balik ni kita orang masuk Kampung Hulu Slim dari Slim River ke Tanjung Malim. Lepas tu kita orang naik highway terus sampai ke KL.
Okey kawan-kawan, sampai sini video untuk kali ni. Harap korang enjoy lah tengok video kali ni. Okey, jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Last checkpoint. Terima kasih semua. Tu nak pecah ni. Ha, mana balik? Abang balik dulu lah. Saya Saya ini bagi handphone lah.